Right guys, aku nak share salah satu produk yang memang aku cukup puas hati daripada brand Ulanzi, iaitu produk SK22 if I'm not mistaken, you know. Aku tak pakai beg kuning ya. Aku tak pakai beg kuning pun, just aku bagi tahu feedback kepada korang. Bahawa produk ni memang sangat-sangat easy going, sangat-sangat fleksibel untuk digunakan. Sekarang ni aku tengah gunakan. Korang boleh tengok contoh. Mantap. Kalau benda ni sesuai untuk korang, especially kalau korang memang pemalas nak bawa tripod, korang jumpa any permukaan contohnya macam ni, cermin, dan ada beberapa permukaan yang memang boleh digunakan. Korang boleh letak je dekat permukaan tersebut, tapi pastikan melekat kan. Lepas tu you guys boleh shoot content macam ni, simple. Buat talking head macam ni pun best juga, tak ada masalah. Nice. So ada tak dekat Allah kata gerah. Ada tak dekat sini yang tengah tengok video ni yang gunakan juga Ulanzi SK22 ni? Korang boleh komen dekat bawah. Puas hati tak? Untuk aku suka. Memang aku suka. Benda dia simple, straightforward, senang digunakan. Dan setakat ni aku gunakan memang best. Especially untuk aku ambil content kat dalam kereta lah. Bye.